Macam baru ni satu orang dia buka pusat rawatan, dia bukan klinik, tapi yang merawat tu doktor lah, doktor medical doktor lah. Dia buka, dia fokus pada niche anti-aging. Jadi macam dia nak ke IPO. Kalau macam doktor Syazwani dekat Bintulu, dia ikut kelas, ikut minimum wage juga, dia nak ke IPO. Jadi IPO ni perjalanan dia berbeza. Ah, Kalau nak serah pada race, contoh kan, lain dia punya cerita. Kalau macam doktor sekarang dah sedia berat, kan? Sampai ke satu tahap mungkin nak jual saham 40% ke 30% ke kepada partner baru kan. Cerita dia berbeza. Ni cara-cara naik exit. Macam mana cara naik exit? Yang ini Dr. Fakhrul akan sentuh lah.